Ini mantap tanda Datuk. Sekarang minta apa? Wah. Cantik sini ke sini. Nak. Cantik. Jom lagi ke Tanjung Piai ni. Tanjung Piai? Ha. Tak adalah 20-30 km sampailah ni. You tak cerita lagi apa yang peliknya kat sini? Tak. Kalau Alif nak tahu kan, dia terletak di penghujung selatan benua Asia, tahu tak? Serius? Kira dia macam terletak antara Selat Tebrau dengan Selat Melaka macam lah. Betul. Lepas tu ada orang cakap Tanjung Piai ni bukan Malaysia pun. Habis Jadi dari situ dia boleh nampak Malaysia, Indonesia dengan Singapura. So cool Tapi Alif ingat pergi sana nanti kena jaga percakapan kita lah. Tempat orang kan takut apa boleh. Alright, jom lah. Dah gelap ni. Setelah sekian lama menyimpan kisah pelbagai pengalaman aneh, kini impian merungkai misteri Tanjung Piai bakal terlaksana. Kehadiran kami disambut lambaian pokok piai. Rimbunan pokok-pokok bakau menjulang bersama penghuninya bagai memendam 1001 rahsia. Kami dibawa mengelilingi perairan tanah hujung selatan benua Asia. Namun, harapan bertemu penyimpan misteri Tanjung Piai tidak kesampaian. Julia, Intan sebenarnya datang nak jumpa dengan Pak Atan, tapi itulah minta maaf lah dengar ada arwah lah pula kan. Tapi rasa-rasanya kan Kak Julia sendiri ada tak terdengar apa-apa daripada arwah ayah? Ada jugalah sikit-sikit. Masa dia nak bercerita lah, ada juga sikit. Tapi dia tak banyaklah cerita dengan saya. Mungkin dengan anak-anak lain ada kot. Adik-adik lain tak ada sampaikan kepada Kak Julia? Ada juga, sebab bila cerita-cerita yang macam ni, kita cerita-cerita macam gitu je habislah gitu. Boleh Kak Julia kongsi tak antara cerita-cerita yang Kak Julia dengar? Sebelum buat resort ni kan, arwah ni pernah buat kelong. Kiranya di kawasan ni lah yang buat resort sekarang. Jadi kelong tu dia dah tak boleh nak kerja, dia dah tua kan. Jadi dia buat resort. Pengalaman dia cakap waktu dia tinggal dekat kelong tu, dia duduk dalam bot, dia terpandang ada orang tua lah, berjubah putih, kemudian dia pimpin anak lelaki dia atas air. Jadi perasaan akak sendiri masa tu takut ke? Yang ni nampak macam-macam pula. Okey, tak takut lah. Pasal kita bila sebut aja orang yang berjubah-jubah putih ni, kita anggap dia orang baik-baik. Betul juga tu. Kalau pergi Tanjung Piai atau sebenarnya mana-mana lah kan, mulut kena jaga, tata tertib kena jaga. Kalau tersilap tu ada je musibah jadi. Sememangnya mana-mana kita pergilah. Bila bercorak yang alam semula jadi ni, contohnya di hutan bakau ke
hutan-hutan lipo ke, kita kena menjagalah kesemuanya. Mesti rasa hormat pergi datang tempat orang lah. Macam tu. Okey Kak Jela, kat sini kan mesti ada budak-budak muda datang kan. Ada tak ada orang cuba buat benda-benda tak elok? Ada budak sekolah lah kan, dah lepas sekolah mungkin dia nak buat majlis bersamalah, reunion. Reunion. Dia dah diasingkan bilik dia satu jauh lah. Satu ni, tapi ada satu malam tu dia datang nak jumpa dalam pukul 2 pagi lah, nak jumpa kawan perempuan dia. Tapi belum sempat nak jumpa, dia terjumpa orang berjubah putih tu. Tu dah dia takut, dia tanya saya, siapa yang malam-malam ada keluar pakai jubah putih? Saya kata saya tak tahu. Saya cakap, orang tua, dia kata pakai songkok haji. Tapi bila je orang luar datang, ada buruk. Adalah buruk dia tanya baik. Kalau masalah misteri, saya generasi baru. Kurang tahulah, faham. Tapi kalau cik nak tahu, kita nak tahu kan. Mungkin kalau dulu ada arwah Pak Tan. Jadi kalau mungkin kalau ada sekarang ni Tuan Haji Idrus. Tuan Haji Idrus. Jadi dia ni memang dah faham sikit lah kaitan dengan perkara macam ni. Macam cerita Tok sendiri ke, pernah tak sebagai ketua kampung ada cerita-cerita aneh yang orang kampung sini cerita kat Tok? Berlaku dalam 2007. Jadi ada anak buah tu ambil lah gambar air masuk kan. Jadi di belakang gambar tu ada image yang orang tua lah kan. Dekat belakang tu. Cakap yang terbaru lah. Hingga lagi kita pun tak dapat tahu apa cerita yang sebenarnya. Itulah nak jumpa orang-orang yang mungkin nak tahu sedikit sebanyak pasal misteri-misteri Tanjung Piai ni. Kalau misteri-misteri tu yang paling tahu saya rasa itulah Tuan Haji Idrus Puteri. Atau Pak Ngatan orang sini. Pak Ngatan lah. Pak Ngatan. Tok, Intan dengan Alif ni minat sebenarnya dengan Tanjung Piai ni. Jadi kita orang dengan Tanjung Piai, kisah-kisah Tanjung Piai ni dengar banyak benda yang menarik Alif. Jadi kita orang nak tahu kalau Atuk pernah terdengarlah misteri-misteri Tanjung Piai. Kalau bukan dari zaman Atuk, zaman nenek moyang dulu, ada tak Atuk? Cerita itu ada dengan nenek moyang kami, tapi zaman kami tak berlaku benda tu. Agak dah masuk pada orang tu. Masuk? Dah tak ada lagi. Kami duduk daerah Tanjung Piai ini tak tahu kan kesan Tanjung Piai ini buruk. Tapi bila je orang luar datang, ada buruk. Adalah buruk di Tanjung Piai. Itu yang kami tak tahu macam mana. Jadi orang luar datang kalau buat benda tak elok, diorang kena jugalah sampai sekarang tu. Begitu ceritanya tu. Kalau apa kata pepatah Melayu, cabul mulut apa? Kalau cabul mulut dekat Tanjung Piai tu, nanti dia punya kesan ada lah. Kira macam Tanjung Piai ni macam ada magic jugalah. Dia ada macam... Tapi itu zaman dulu, zaman datuk nenek moyang kami lah. Tapi zaman kami sekarang lah. Ingat? Saya pernah jugalah kena gangguan makhluk halus lah. Gangguan macam mana tu bang? First time saya kena waktu tu tengah azan asar. Saya masa tu dekat kebun lah. Kena tu saya ada nampak makhluk dekat lah. Saya nampak je dia, lepas tu dalam badan saya macam rasa sejuk. Sejuk, seram sejuk pun ada. Tak alih-alih lah. Lepas tu saya terus macam hilang ingatan. Lepas tu saya nampak tu dia punya tempat dekat Pokok Bulu. Dekat yang Pokok Bulu Dekat kampung. Okey, berjaga. Waktu tu pokok tu sebenarnya tengah dibersihkan. Dia yang cakap macam marah lah. Macam tuan pun ada. Macam cari tuan pun ada. Dia pun aku tak percaya sangat benda tu, macam tak percaya sangat. Dia antara percaya dengan tak percaya lah ni bang. Tapi benda yang saya nampak tu memang. Jadi sebab apa Alif dengan Intan, Alif ikut Intan ni datang ke Tanjung Piai ni, nak tahu apa benda-benda yang pelik dan aneh. Kalau orang tu misal kata tadi, dia kata tak boleh lah tempat ini, sekejap datang angin ribut turun-turun. Kira dia datang serta-merta? Serta-merta, gelap datang.
Jadi ada penjaga-penjaga lah. Ada. Jadi apa kisah penjaga-penjaga dekat Tanjung Piai ni? Kalau yang Datuk dulu, dia tahu. Yang ini, ada 3 beranak, dia jaga kat sini. Kat sini tempat, ada sekian orang yang jaga. Kat sini, dia boleh jaga. Ayu dengar cerita yang ada yang orang yang meninggal 7 hari lepas tu dia hidup balik. Macam mana tu? Itu noyang mak. Atuk punya noyang. Orang yang atuk lah. Ini Tuhan punya kerja lah, kuasa. Dia nak hidupkan, dia boleh hidupkan. Betul. Itu sebab dia boleh tahu. Okay, mungkin ada benda pelik yang menyebabkan dia kematian ke macam mana? Dia ni menyebabkan dia tu, itu tadi. Dia tak hormat lah. Macam kalau kita lalu, tak mahal ya, saya nak lalu, kata awak tu. Kan adalah hormat sikit. Ini, apa nak bagi? Bukan ngajar betul. Macam itulah juga. Jadi tak anulah, kurang-kurang kita umpamalah kata orang ya. Ini orang tua, kita nak lalu hormatkanlah. Tapi ada satu cerita legenda, tak tahu lah betul ke tak. Yang diorang kata ada macam ada pusar yang diorang buat sampai ada ombak besar. Mungkin itu bukan orang buat. Itulah yang menjaga ni kat kawasan yang tu. Buat kejadian dia macam-macam dia boleh suka. Tapi apa yang jadi ombak apa dia nak jadikan ombak, dia nak pusingkan kapal tu, misal kapal lalu luar nak pergi Singapura, dia boleh alih sana, dia boleh pusing. Nak buka kawasan ini itu jam atuk punya bapa saudara lah. Jadi abang pada atuk punya bapa ini jaga ini kawasan ni. Macam orang yang raid lah, makhluk raid ni semua macam kawan dia lah. Jadi apabila kawasan ini nak buka, buat jadikan kebun, itu jam tahun 48 tahun. 48 tahun 47-48 masih pun. Jadi itu semua daripada usaha lah bapa atuk ni. Jadi ini orang-orang ini semua nak dicuba kita pindahkan. Habis dipindahkan ke mana? Itu nak dipindahkan lah. Ada tempat-tempat macam kat situ sana ada nama Tanjung Pen kat situ. Tempat dia memang ada. Dia ni semua ada. Itu macam Pulau Kukuh, Pulau Pisang. Ada setengah-setengah nelayan yang ada cerita yang bila orang pergi memancing kan? Lepas tu sampai keluar batu karang merah. Itu bukan batu karang. Jadi? Dia satu jenis ikan. Ikan? Dia kraken. Tapi rupa dia macam batu. Rupa dia macam batu. Dia tu macam-macam, dia boleh merupa kat laut. Dia merupa kan sebenarnya kan. Jadi gangguan ni banyak dekat laut lah tu. Kat laut tu macam-macam. Kalau dia nak kacaukan kita tu macam-macam. Selagi dunia ni ada, makna orang bunyian, orang raif ni memang ada. Jadi dia ada syarat pula dia bagi. Cuma dia minta tolong, dia kata buatkan dia. Kalau boleh lah buat masjid. Ini orang Islam tau. Jangan bukan dia beragama Islam. Lepas tu kalau tak boleh buat surau. Ada tak dengar bunyi-bunyi pelik? Ada tak siapa pernah cerita kat atuk? Dulu ada ini pulai hutan duduk situ. Sebelum dia dapat tempat sana. Kadang-kadang dia datang jumpa Pakcik atuk lah. Lah Pakcik kata dia, saya senang heran tu. Kadang orang Assalamualaikum kata dia belakang. Betul-betul lah. Saya pergi kita tengok tak ada pula. Dah jadi pelik pula kan. Ini dia jadi pelik. Kalau sebelah sana ada lah. Itulah kata atuk tadi. Apa jadi? Yang ada bergarak macam orang kerja kahwin, yang ada main gazal, macam-macam bunyi. Dia bunyi macam karaoke. Tapi tengok kita tak nampak. Dia kalau laut ni dia sama juga dengan kita. Ada sampan, ada ganu kita gini. Serupa. Cuma kita tak nampak. Riuh rendah dia macam kenduri. Ada gazal semua tu. Untuk atuk dulu, sama berbual pergi Singapura belayar dengan dia malam-malam. Nak boleh berkawan pula. Boleh berkawan. Itu dia sebelah, dia sebelah. Ya ke? Ya betul. Ini bukan cakap bohong. Sekali sampai dekat danau tu, macam waktu nak subuh lah. Sekali terang aja tanah hilang dia. Dia boleh berbual dengan kita. Dia orang ni, kita boleh bercakap gini. Tapi awak tak perasan tau.
dia ni orang apa. Tapi pantang dia, misal kata dia ke sana, awak sini. Nanti awak tengok dia berapa jauh pun awak nak boleh nampak. Tapi awak nak pusing lain, tengok itu dah tak ada lagi. Macam pengalaman tu sendiri? Pengalaman tu sendiri? Itu orang itulah. Itu sebab dia nama orang bunyian. Orang bunyi. Bunyi kita dengar, kadang nampak tidak. Cerita-cerita misteri di Tanjung Piai ni pernah dia orang nampak orang perempuan jalan di jeti Tanjung Piai waktu malam. Jadi orang perempuan tu kalau kita nak fikirkan orang awang-awang ataupun orang bunyian. Biasa orang bunyian ni dia boleh muncul. Ada tak yang orang kampung kat sini yang masih lagi communicate dengan orang bunian? Mak saudara saya tu dulu dia ada communicate lah dalam 25 tahun lalu tapi dia kata dia nampak bapa saudara saya, suami dia menjaring udang. Dia cakap ada satu cerita lah tadi kan yang kita dengar daripada orang sini juga. Dia cakap dia ni sebenarnya yang muncul ni dia bukannya nak mengacau. Selagi dunia ni ada, makna orang bunyian, orang gaib ni memang ada. Kalau kita cakap celupa di laut ni, apa benda lah hantu ni mana ada. Jadi kawan tu dia balik lagi laut. Dia di laut tu dia tak dapat udang. Dia marahlah, pukul-pukul ke air tu, maki hamun di laut, tak boleh sebenarnya. Jadi kemudian dia tertidur kat depan rumah dia tu. Dan tu jin tu kata tikam dia mati. Masa tu saya pergi tengok dia masa bumi kan. Dia ceritalah, mak dia dah cerita. Mak dia cerita? Ini dah cerita arwah. Ni muda lagi ni yang arwah ni pun? Dalam 38. Dia memang ada di situ menjaga kawasan-kawasan masing-masing lah. Di Tanjung tu dia ada satu lagi nama Tanjung Gemuk. Tanjung Piai ada orang yang jaga di situ, di kawasan tu. Dan Tanjung Gemuk pun ada orang yang jaga di situ. Jadi nama di Tanjung Piai ialah nama dia Said Jaafar. Said Jaafar. Saudara saya ni maklum, dia ni menurun. Biasa dengar apa tak menurun. Menurun. Dia belajar tu. Yang dia ni bercakap lah. Yang Said Jaafar bercakap. Roh tu masuk dalam badan dia. Kadang dia mengubat. Mengubat orang. Oh ya. Kadang dia dijemput oleh Said Jaafar untuk keluarga di sana. Kenduri kahwin. Dia pergilah? Dia pergilah. Dia beritahu saya nak pergi, ada jemputan ni, dia kata kat Tanjung. Dan ada orang dengar berkompang apa sebagainya lah. Nak potong lembu, berikut semua ada. Dia tidak masuk mana dalam badan kita. Dia ni macam kita bandingan pada zahirnya macam kita TV sana kan. Dia pakai remote. So, dia tak masuk dalam badan kita. Betul. Belah kita je. Dia remote je, ibarat macam remote lah pada zahirnya kan. Nanti dia remote kan kat kita. Nanti kita cakap begini, macam cakap. Sebab dia makhluk Allah memang jadikan dia, tapi adalah bagi kesemuaan. Terima kasihlah Cikgu Aziz dengan Tok kerana sudi melayan kita orang ni. Biasalah kita orang ni nak mencari jawapan lah. Inilah si Intan ni nak buat kajian nak tulis. Itulah banyak ni makcik tolong bantu dapat informasi kan. Jadi dah lewat malam ni kita pun nak kena berangkat dah ni. Minum air dulu. Jom. Jom. Saya rasa ini bergantung kepada lokasi, bergantung kepada struktur bumi dan bergantung kepada bentuk bagaimana aliran air di bawah laut. Kalau kita tengok struktur di Tanjung Piai ada satu kawasan ialah yang terselatan sekali di Asia, di benua Asia. Kemudian dia terletak di di Selat Melaka yang airnya itu mengalir dalam satu macam kita satu tempat yang sempit. Dan sekiranya air itu tersangkut dengan halangan, maka dia akan berpusar. Jadi untuk orang yang tidak tahu tentang permukaan bumi ini, dia menganggap sebagai satu keanehan. Dalam hal ini kita kena membezakan dua faktor. Makhluk-makhluk yang tak nampak tadi, yang dia dengar seperti marhaban ke, dia dengar seperti salawat ke, kalaupun ada. Bahawa pertama, kalau mereka ada tak apa. Tetapi mereka tidak boleh membuat sesuatu melainkan diizinkan Allah. Saya rasa mentaliti ini mentaliti escapism. Sebab tempat yang sama juga, yang kononnya berhantu,
apabila kita develop, ramai turis datang, ramai pelancong datang, dan kita boleh buat dia dengan tanpa ada hantu-hantu, pemikiran hantu di belakang itu. Sebab dalam komponen orang beragama, dia ada dua. Satu ritual form, satu ibadah bentuk amalan. Buat ibadah bentuk ritual ini, yang menyembah ini, akhirnya kita akan menyembah tunggu dan sebagainya, kita takut.